Tengah seronok bercuti di luar negara, tiba-tiba jatuh sakit. Boleh ke guna medical card yang korang bayar setiap bulan tu? Jawapannya, boleh. Tapi ada syaratnya. Mostly, medical card memberikan perlindungan di seluruh dunia. Namun, ia terhad kepada rawatan kecemasan sahaja. Korang perlu bayar dulu dekat sana. Pay and claim. Dan pastikan simpan semua resit serta laporan perubatan untuk tuntutan balik. Dan pastikan medical card korang dah melepasi fasa waiting period 2 tahun. Sebaiknya bila korang travel, kena sediakan travel insurance. Medical card fokus pada kos rawatan hospital dan Medivac. Medical card korang adalah backup terakhir. Tapi travel insurance adalah perisai pertama korang di negara orang. Aina sarankan korang ada kedua-duanya. Medical card untuk ketenangan jangka panjang. Travel insurance untuk perlindungan on the go. Kalau konten ni beri manfaat untuk korang, jangan lupa follow dan share video ni.